Apa dia? Bacon Pak Roda ni. Assalamualaikum. Ini tempat mana di? Tak pandang kat sini geramnya aku lah. Ini tempat mana di ikan? Ha? Mana tempat mana di ikan? Ya. Alah, dah try ke? Ha? Nak masuk? Dah. Bawa lagi. Tak ni. Bawa lagi. Ada orang masuk dalam ah. Dia tak makan Ya. depan. Kat dalam macam ada dam. Cacing macam kulit kan. Malam. Ni air laju ni cacing cengkerik je. Roti. Patut cacing dia habis. Makan cacing, mata kecil. Dia jidat-jidat dengan abang Nafi dengan. Tadi ada yellow boot dah masuk dalam. Siapa? Tu dia kata ada lubuk orang dalam dia tu. Malas lah. Oh, dah pergi lubuk tak apa. Kalau boleh tembus, lubuk orang. Boleh ingat lagi je. Puas tak abang? boleh try lah. Orang dah dah dekat tol Kajang lah tu. Nak masuk sikit lagi. Dia letak telefon hijau terus. Pusing balik. Alah jom macam ni. Dia nak macam mana? Sini pun okey. Try. Korang tak dapat ikan pasal tak pandai mancing. Ha? Tak ada umpan. Tunggu pinjam korang punya umpan lah. Dah pernah try kat sini. Ada. Dia tak strike tu pasal tak strike tu pasal tak pandai mancing je. Betul. Air macam gini ni geng, biasanya umpan yang kata orang tu umpan alami lah. Cengkrik, cacing, roti boleh ke? Ini ramai pula dalam tu. Assalamualaikum. Tu reti mancing ke tu? Reti mancing ke? Palang. Selamat datang. Selamat datang Lama tak jumpa. Join the club. Saya peminat pancing abang Boroi dah perut sekarang. Apa raya? Selamat hari raya Selamat raya. Lama tak jumpa puak-puak ni. Jumpa pancing abang misai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar guys. Lama tak jumpa. Ni hari apa hari ni hari Khamis. Hari pekerja, hari buruh. Jom ni tengok buruh-buruh ramai buruh-buruh kat sini ni. Buruh-buruh mencari ikan. Kumpau lagi masing-masing. Dia kumpau ni pasal tak pandai mancing. Bila last kena campak dia. Ada orang nak campak. Okey, lama tak ada video. Last buat video
bulan puasa gitu. Rasanya dekat 2 bulan dah ni tak ada mancing, tak ada video. Okey, jom siap-siap kita cari. Ikan ada yang tak ada, video tak ada. Okey, jom siap-siap kita mancing lah. Jom kawan-kawan kita ni. Okey, ukuran pertama kita pakai apa ni? Kita pakai cacing. Semua macam dekat situ. Kita yang pandai mancing naik atas sikit. Terberang. Semua orang tak pandai mancing. Kita je pandai mancing. Mesti kena bahan ni. Jangan marah geng. Ni gurau semua ni dengan kawan-kawan. Kita pun bukan pandai sangat mancing. Boy, baca sikit boy. Bukan sayang. Hari ni kita santai-santai je geng. Kita tak tahu nak bawa apa kan. Tengok bersepah. Hari ni kita bawa member baru kan ni. Meng. Tan Cik Meng. Kalau nak repair kereta ke apa datang Taman Midah Oh, Taman Midah. Ceras. Jangan. Santai je, santai. Bukan dia dah sampai belum dah? Dah dekat Petronas. Weh, dia tahu jangan masuk. Jauhnya. Member pacak kena lagi jauh gila. Mananya orangnya? Alah, penatlah berlari. Ikan apa? Oh, tantang ni. Kelah. Kau ni aku dah bawa oksigen dah. Layan dah dulu. Tak pandai mancing memang sangkut lah. Geng, tempat ni cantik geng. Tapi air dia cetek. Suasana ada lah. Suasana dia best lah. Tapi ikan tu payah sikit. Ikan tak banyak. Ada. Ikan tak makan. Tengok. Rancak makan. Asyik goreng lagi. Buatan Ida. Dah masak sedap. Ida masak sedap. Dia punya kumpau tu kan, boy. Dia punya kumpau sampai kena hurung dia semut. Dia punya kumpau sampai semut naik. Dia kena semut tengok. Dah. Jangan. Okey geng, kita kumpau lah geng. Semua tak pandai mancing. Saya pun tak pandai mancing. Jomlah kita cari tempat yang boleh dapat ikan. Kau nak mancing lagi ke? Tak boleh pakai pun tak pergi. Juan, tengok cermin. Cermin diri. Cermin diri. Ni kumpau. Dalam cermin ni kumpau. Jangan. Okay geng, kita cari apa ni, hati ayam dulu. Abang Nafi dengan boy kat dalam tengah beli hati ayam. Kita menuju ke lokasi yang seterusnya.
Penting. Beli ke hati ni? Apa? Boleh tu. Apa tu? Itu apa? Nak goreng tu. Itu apa? Pakailah hati. Tu pakai macam ke Shopee ni. Tepi. Tu apa? Masuk tangan dah. Nak mandi pula. Nak mandi. Mana mandi ah? Dah. Adik mancing kat kolam Miami ah. Dah kena makan? Dah kena makan dah? Dah kena makan dah? Makan? Dah 2 kali tarik? Jilat je? Mata besar kot? Tengok ah. Tengok ah. Tak berhenti tadi. Kan? Clear. Licin boy. Licin. Tu dah dia makan mana? Tilapia ni. Kena dah. Oh, tu dia layan. Jangan kendo. Siapa? Pacu. Patin? Baung. Wah, kena badan. Tak boleh. Sembat memang. Dekat atas. Baung pertama. Tadi tak ada baung. Ni baung duduk sini ya. Tadi kita dapat baung kan? Okey, kaunter kat sana. Kalau korang nak masuk sini, datang terus jumpa kaunter. Bayar kat sana boy? Bayar sana. Hari ni saya pasal saya tak bayar. Bukan tak bayar, saya tak pergi ke sana. Wakil dia. Wakil dia ni abang ni. Abang Faris. Kan? Faris, seorang Faris, seorang Firas. Tu dia. Boy. Yang penting aku tak gumpau lah. Musuh ni lah. Ini yang makan. Yang kacau tu. Oi. Ini berserai Ini kasih abang lah. Siapa? Cak Dam ni? Pasal kerja lah. Abang misal tak gumpau. Itu yang penting. Cak Dam ni. Masuk bang. Besar-besar tu yang makan. Fat geng. Besar juga. Belen ekor cacing ada sikit. Dah bang. Okey bang. Mana ekor cacing? Tak tadi. Tu tak. Mana jumpa? Bubur dalam tu. Oh, cepet masuk dalam tu bang. Apa kau apa? Apa? Tak pasang. Tak pasang. Saja. Tak boleh nak fokus. Biarlah auto. Pindah sini. Ya lagi, saja je. Layan-layan. Dia tak kumpau lah. Lama dia tak kumpau. Tak, dia nak bagi rupanya. Oi, dia tak Itu bagi kumpau. buat acuh. Dia tak kumpau lah hari ni. Terima kasih boy. Ada strike lah. Oh, naik Pak Cu. Op. Ya. Dia. Mantap Abang Nafi. Dah lama tak masuk video kan. Berapa kali baling tadi? Mantap. Pandai mancing. Pandai mancing lah. Pandai mancing lah Abang Nafi. Boleh main lah. Tak nampak dia berapa kali baling. Ambil dia. Ha?
Loceng. Tuang apa? Baik hati tu. Tak batu. Ikannya tengah Kalau datang kena ada banyak nyamuk. Okey, nyamuk banyak. Ambil tali apa ambil kat sana. Tali yang panjang. Okey, nyamuk banyak. Jangan kau bawa ubat gegat pula. Ubat gegat timbul ikan. Come on. Stand by steady. Ha. Kau tengok radar dia. Orang nak balik dah di belakang lagi. Bang, jumpa bang. Makan lah. Lapar rupanya. Lapar Mancing dapat ikan ke hari ni? Saya tak mancing. Tak mancing ke? Oh, ni makan berat, asyik tak ada. Biasa tu bang. Dia dapat terapian 2 ekor. Mana? Ada dalam Maldi tu. Apa? Siapa main talapia ini bang? Saja. Alamak. Janji ada lah. Bubur mata kecil. Naik lah Dah pernah terapian. makan belum? Kenyang tadi makan banyak kat rumah. Ada lah mamak. Air tu dah banyak tu. Ini bukan pukul berapa beli ni? Udah. Buat ayam. Ayam Macam rendang ni. Ayam rendang. Padu ni. Rendang padu. Ni paru. Padu bang. Nasi lemak dan ahok. Mesti lemak ahok. Alamak. Alamak. Abang buat saya luar sebab. Alamak. Risau ahok punya nasi lemak. Ahok ni nasi lemak. Sedap dia macam ni. Kau beli kat mana ni? Aku tanya kau beli kat mana? Nasi lemak ahok. Hari ni pengenalan je untuk pemirsa hari ni. Saja je. Datang-datang tempat boy. Apa nama kolam ni? Kolam Lambrada. Kolam Lambrada lah. Memang tak ada persiapan apa pun. Langgar je ni. Main langgar. Tadi kita kat sungai tadi macam tak berapa best. Sebenarnya tadi saya mancing kat sungai tu sekejap je kan. Datang dah lambat. Tak sampai pun 2 jam pun. Tak sampai 2 jam. Relax dulu. So hari ni kita cari mood dulu lah. Cari mood. Bukan senang nak dapat balik mood ni lepas lama bercuti. Tapi boy rasa minggu ni Sabtu kena turun lah sungai. Rindu lah kat sungai. Ni lagi abang api. Uyo, dia strike lagi lah. Uyo. Oh, jadi lah dia. Pacu. Dekat rumah nak lauk. Rumah suka batu ni. Oh, patutlah. Bini doa kat rumah ni. Ush. Cantik lah abang Nabi. Mantap. Ini bye. Oh, mantap hari ni hasil dia. Tadi dah telefon dah. Nak ikan. Oh, ni 3 rasa hari ni. Bacon Pak Roda ni. Putus. Cabut sendiri. Lepas? Oi, bahaya tu. Mana ni? Makan. Scam. Saya pasang joki ni. Lagi joki. Sebabnya abang Misah hari ni dia macam agak malas.
Dia penat semalam tak habis lagi. Tidur pun tak cukup. Pasang joki. Hari ni Abang Misal memang santai lah. Macam semangat tu belum kembali. Sebab kita sungai kan. Kita jiwa sungai. Tapi okey. Tapi okey. Tengok. Mantap lah. Asin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bini nak ikan pacu dapat lah. Saya, rumah saya, kalau boleh jangan bawa balik ikan. Mancing nak mancing. Ikan bagi kawan-kawan kalau dapat. Kalung ke? Kalung ke? Tu bukan kalung eh? Macam dia. Tapi bukan. Saya tengok sekejap tadi. Bukan? Ya. Dia naik apa? Bukan eh? Kan. Itu dia. Kena lagi. Hari ni hari untuk merekod kawan-kawan. Uyo. Mantap. Okey, abang. Pam. Uncle lah nak balik ni. Korang bagus strike. Uncle hari ni santai lah. Betul-betul santai ni. Wush. Oh, terror lah bang. Layan bang. Hari ni, mantap. Jaga. Naik. Padu. Tengok ni. Tengok. Tangkap ikan dapat wak-wak. Tengok. Dia pun strike ke. Tangkap pakai tangan je. Gaba kan? Banyak. Gaba kan. Panggil dia datang. Benalang semak. Gaba. Dia Patut tak? Ni jantan ke betina? cuba tanya dia, jantan betina. Ambil ikan bang. Mana? Nampak baik dia datang. Pak, pacu ni makan ke? Pacu 3 ekor Saya sebaik. Tengok bang. Mantap bang. Kena. Pak, dari kasih abang mancing tu. Apa dia tulis tu? Sihir. Ni. Sihir pula. Tak takut bini, beras saya beli. Nampak tak? Ini joran tak takut bini. Tapi kalau datang mengangkang kat sini, balik lah. Kalau bini datang mengangkang, balik lah, surrender lah. Berani polis sekarang. Nampak tu. Sedang terangkat dia punya radar. Ni buat apa tadi? Standby. Adakah tu naik tegang. Tegang. Nak tegang. Tegang. Macam tegang gini. Inilah, tapi nak baca. Next time Abang Misal akan datang lagi dengan ramuan padu. Resipi baru. Nanti Abang Misal nak balik, barulah nak bergasak. Sebenarnya hari nak hujan. Hari ni memang ambil mood dulu kan. Bukan beri sangat nak mancing pun. InsyaAllah nanti ada masa lain yang lebih sesuai, kita datang lagi mancing kat sini. Hari ni sekadar pengenalan. InsyaAllah. Jom. Bang, letak dulu bang. Lepas raya kan? Lepas raya. Macam inilah suasana dia. So, kalau korang nak tahu umpan apa yang kita orang pakai hati ayam je. Hati ayam pun beli tadi. Beli tepi jalan. Hati ayam saja. Hati ayam saja. So, joran saya dah tukar dengan Azri. Nanti dia sambung lah. Dia sambung dia punya tiket tu kan. Saya kejap lagi saya nak balik lah. Dah dekat pukul 3. Santai-santai. Okey, terima kasih sudi menonton. Kita jumpa lagi dalam next content insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.